Ini baru bunga dia. Nak songlap cuma nak songlap Sekolah mana? Memang nak bagi pun. Bukan nak pakai, siapa nak masak tak larat nak masak semua dah. Orang budak-budak bukan nak gotong royong kan. Kita tengok belimbing tanah sekejap. Mana? Pokok belimbing tanah. Korang tengok? Ada? Macam mana? Rendah lah, buah dia kecil je. Kalau hutan bakar tu penuh. Ini kena racun. Buang pokok tengok rumput naik kejap je. Sekejap je Zam. Tak ada rumput yang tanah buat air buat lari tu. Tanah rendah kan. Habis semua. Tak basah. Aku jumpa ke laut. Kita mancing tak ikan. Dia berapa banyak ni? Dia dapat nasi. Kau meko. Nasi mana? Nasi makan mahu. Oh. Ni kau ah? Bau ni. Kejap nak kita cakap dengan orang, kejap tak ada. Dia ada ni. Itu Navy ke ni? Ha? Itu Navy ke dia? Tak tahu, aku tak tahu. Aku tak ada sini, aku tak tahu. Navy tu, kain Navy. Takut dia pun nak buat catering tak tahu lah. Ambil je lah. Dia nak cekah kat masjid dia dah. Ha? Nak cekah kat surau. Surau kampung boleh lagi Zam. Kalau putih ni mampu. Surau Gamu dan tak. Assalamualaikum. Hari ni kita nak ambil aura tepi laut Mancin. Sambil tu hari ni kita masak special sikit lah. Ini air baru nak surut ni. Apa hal pun jom kita masak dulu. Perut dah lapar. Masak nasi sekali lah kat sini. Ini hari ni kita nak masak dah. Bahan-bahan dia. Kita guna halia, bawang besar, bawang putih. Lepas tu apa ni, ikan bilis. Yang ini umbut bunga kantan dah. Batang dia. Batang dia yang lembut tu. Ini hari ni kita masak terus lah. Jangan buang masa.
Masak je nasi pakai satu periuk je. Bye, makan. Sedap oh. Dia masam-masam ni, lembut. Hai, sedap nah. Ini ha. Sedap oi. Lembut ni. Bunga dia. Okey, alhamdulillah hari ni kita dah selesai makan dah. Memang sedap ah. Siapa nak cuba boleh cubalah. Apa pun hari dah Zuhur ni kita beransur balik lah. Nak solat Zuhur ni. Okey, assalamualaikum. Salam horas.